Kalau ada orang kata Revit ni untuk BIM, salah. Salah. Revit bukan untuk BIM. Revit untuk perincian bangunan. Okey, kalau ada orang kata Navisworks ni untuk BIM, tak. Navisworks ni dah lama dah software dia. Tak silap saya awal tahun 2000 dah ada. Betul tak? Ada tak siapa-siapa yang otai kat sini? Kalau ada orang kata Revit dengan Navisworks ni adalah software untuk kegunaan BIM, salah. Revit tu dia dicipta untuk perincian bangunan. Revit ni daripada tahun 2005 dah ada. Waktu tu BIM mana ada lagi? Dekat Malaysia tak ada. So Revit waktu tahun 2005 dulu, waktu tu just guna untuk buat drawing je. Sampailah bila kaedah BIM masuk, yes, kita akan suaikan Revit tu untuk kegunaan BIM. Okay, boleh faham Revit ni kalau you sekadar buat buat detailing, you buat building detail lah, you tak buat BIM. BIM ni bila you dapat that 3D model, you combine masuk info, lepas tu you masuk dalam Navisworks buat 4D 5D. Yes, itu BIM. Kalau Navisworks dia untuk koordinasi, penyelarasan. Of course, bila you buat design, you nak proceed ke construction, you kena buat apa? You kena buat penyelarasan. You kena tengok reka bentuk macam mana, susun atur macam mana, setiap item tu macam mana, maklumat macam mana, you kena tengok dulu. Tu fungsi Navisworks. Navisworks ni untuk penyelarasan. You dah siap dalam Revit tu, you dah siap model arkitek, struktur, mechanical, electrical, you combine masuk Navisworks, you tengok design tu, mana yang tak okey you tanda, you comment back to the design, betulkan, masuk dalam Navisworks, comment lagi, tengok lagi, dah okey, dan kita proceed kepada construction. Macam tu lah secara ringkas kan. BIM ni method tau. Software ni dah ada lama dah software ni. Setiap software tu ada fungsi dia. Dan bila datang macam-macam kaedah ni adalah idea untuk menambah baik kita punya workflow tu. Tu je. Kalau background landscape architect nak start belajar BIM, boleh ambil yang BIM architect ke?